KWSP dah umum dividen untuk 2024 6.3%. Confirm ramai pekerja yang memang tengah happy sebab ini adalah keuntungan yang paling tinggi dalam masa 7 tahun. Tapi korang tahu tak, ada satu lagi simpanan yang timeline dia lebih kurang sama macam KWSP yang bagi pulangan lagi tinggi, 21.54%. Betul, emas. Dan hari ini emas mencatatkan harga yang paling tinggi RM427 untuk 1 gram. Macam mana emas boleh naik mendadak macam ni? Yang pertama sekali, konflik, trade war. Banyak investor lari kepada aset yang lebih selamat. Saham drop, currency pun drop. Jadi emas adalah pilihan yang paling utama. Central bank, public, ramai yang buat panic buy. Bila permintaan tinggi, harga pun automatik naik. Tapi dalam banyak-banyak aset kat dunia ni, kenapa investor ataupun pelabur ni pilih emas? Sebab emas ni memang kalis inflasi dan juga harga dia stabil. Ekonomi down ataupun goyah macam mana pun, emas ni masih lagi harga yang tinggi. Kalau tengok balik carta daripada 10 tahun yang lepas, memang dah terbukti dalam sejarah emas ni adalah safe haven yang boleh melindungi kekayaan daripada krisis. Contoh yang paling real sekali, kalau korang ada beli emas pada Mac 2024 tahun lepas, harga dia 1 gram 330. Mac 2025 tahun ni, harga dia RM427 1 gram. Timeline dia hanya setahun je. Berapa dia punya peningkatan? Korang kira sendiri. Musim raya pun dah makin dekat. Anak-anak kita ni confirm jadi kaya. Berkepuk-kepuk duit raya dia dapat. Tapi sebelum duit tu habis, beli mercun, beli Beyblade, beli lato-lato. Apa kata mak bapak? Tukarkan duit raya anak tu jadikan emas. Masa berjalan, duit raya tu dah convert jadi emas. Nilai dia akan meningkat automatik. Jauh lagi berbaloi daripada simpan dalam saving account. Tak adalah duit tu terguna tanpa sengaja beli benda yang bukan-bukan. Emas simpanan ni boleh jadi untuk tabung masa depan. Masuk sekolah ke, nak masuk universiti, senang nak guna bila perlu nanti. Jadi dah boleh plan daripada sekarang. Raya nanti buka satu account, nama dia Gap Junior daripada Public Gold. Nak mula pun senang. Pendaftaran pun percuma. Kepada kawan-kawan yang mula nak beli emas, jangan terus membuta tuli. Put ke profil Dr. Fatin Munirah. Korang tanya semua soalan berkaitan emas ni dekat Dr. Fatin. Dr. Fatin ni memang pakar dalam perancangan untuk simpanan emas. Kita throwback balik sejarah 5 tahun lepas. Kalau simpan 100 sebulan selama 5 tahun ataupun 60 bulan, jumlah duit yang kita simpan kepada emas adalah RM6,000. Tapi disebabkan ada kenaikan emas selama 5 tahun ni lebih kurang 105%, nilai sekarang adalah RM12,345. Bermaksud tanpa sedar ada keuntungan sebanyak RM6,345. Simpan lebihan duit kita tu dalam bentuk emas, duit tu tak bocor disebabkan inflasi. Tapi sikit demi sikit dia bertambah nilainya. Korang DM dulu Dr. Fatin Munirah sekarang sebelum duit korang tu hilang. Untraceable.